Takdir ni tuan-tuan adalah sesuatu benda yang kita tak jangka dalam hidup. Kita tak pernah jangka tuan-tuan ada di antara kita yang keluar rumah kena langgar lori, patah kaki, hilang kaki. Inilah takdir tuan-tuan yang kita tak pernah jangka dalam hidup. Sama ada tuan-tuan suka ataupun tak suka, takdir ini memang telah ditulis sejak azali. Sama ada kita sabar ataupun tidak sabar, kita mesti kena lalui takdir ini. Habis tu ustaz, macam mana saya nak melalui takdir ini dengan kuat, dengan tenang, supaya saya dapat bersyukur dengan takdir ini? Kerana saya tengok orang lain untung, ada tu ada ni. Tuan-tuan kena memahami, pertama sekali semua orang ada kelebihan. Tuan-tuan belajarlah dengan tajamnya kapak dan tajamnya pisau pencukur. Tuan-tuan, kapak ni tuan-tuan tajam, dia boleh tebang pokok tuan-tuan. Dan kita tengok pisau pencukur pun tajam tuan-tuan, tapi dia boleh tebang pokok tak? Tak boleh. Dua-dua tajam, tapi dua-dua ada manfaat tersendiri. Dalam hidup ni tuan-tuan, setiap di antara kita ada kebaikan tersendiri yang tak sama dengan orang lain. Kita memerlukan semua orang tuan-tuan. Baik itu Allah Ta'ala ajar kita supaya hidup harmoni, bertaawun. Kita perlukan petani supaya kita ada nasi. Kita perlukan nelayan supaya kita ada ikan. Mana kita duduk di dunia ni, kita tak boleh seorang-seorang. Kita memerlukan orang lain. Sesombong apapun kita mati, kita tak boleh kafan diri kita sendiri tuan-tuan. Kita tak boleh mandi diri kita sendiri tuan-tuan. Semua orang ada kelebihan masing-masing. Kita perlu belajar redha, kita belajar menerima takdir Allah dengan baik, kerana Allah Ta'ala atur yang terbaik untuk diri kita tuan-tuan. Dalam highway pun dia ada nak cepat, nak lambat. Masuk syurga pun macam tu tuan-tuan. Ada orang nak cepat, ada orang nak lambat. Mana ada orang nak lambat, tapi dia akan lambat dan dia akan boleh cepat. Macam mana nak cepat? Cara orang yang nak cepat ekspres masuk syurga tanpa hisab adalah orang yang redha dengan ketetapan yang Allah Ta'ala tetapkan dalam hidup dia tanpa banyak komplain. Siapa yang dia tak redha dengan keputusan Allah, Allah tak pandang dia. Siapa yang nak dia dipandang oleh Allah, dia kena apa dia? Dia kena belajar tentang redha, menerima takdir keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.